Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perubahan sifat jenayah di sekolah dari salah laku ke jenayah berat. Dulu, kes disiplin pelajar berkisar pada ponteng, merokok atau buli ringan. Kini sifat jenayah hendak berubah. Pembunuhan, rogol, beramai-ramai, serangan fizikal dengan senjata berlaku di kawasan sekolah. Ini menandakan kegagalan sistem pengawasan, kelemahan nilai moral dan kelempungan dalam early intervention. Tuan-tuan dan puan-puan, sistem disiplin sekolah yang berasaskan amaran, rotan atau kaunseling ringan sudah tidak mencukupi. Dasar baru perlu mengiktirafkan bahawa salah laku sekolah tertentu kini ada kes jenayah, bukan kes disiplin lagi. Dalam banyak sekolah, sesi intervensi hanya melibatkan murid dan guru kaunseling. Ibu bapa tidak dipanggil hadir. Tiada analisis risiko sosial, contohnya tekanan keluarga, pengaruh kumpulan, rakan dan trauma digital atau keganasan rumah tangga. Intervensi menjadi bersifat kosmetik ketika ini. Pelajar mungkin menunjukkan perubahan sementara, tetapi akar masalahnya masih kekal. Intervensi perlu berasaskan keluarga dan komuniti. Sekolah tidak boleh bekerja sendirian tanpa kehadiran ibu bapa, agensi sosial, JKM, polis, komuniti, AADK dan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, termasuk PIBG. Apabila kes berat berlaku, ada kecenderungan untuk pentadbir menyalahkan guru disiplin. KPM menyatakan kes kecil diurus di peringkat sekolah. Tetapi kena ingat yang berhormat, tadi saya dengar dalam Dewan, yang berhormat mengatakan waktu menjawab soalan seorang wakil rakyat, kes-kes kecil ini adalah tidak kita sweep under the carpet, tapi kes-kes itu adalah kes-kes kecil diurus di peringkat sekolah. Tetapi ingat, dari kes kecil itu akan berlaku kes-kes besar. Polis hanya bertindak selepas kes menjadi serius. Tiada garis pembeza yang jelas antara kes disiplin berat dan kes jenayah pelajar. Akta Pendidikan 1996 dan Surat Perkeliling Disiplin tidak dikemaskinikan mengikut realiti jenayah remaja masa kini. Kita juga dengar dalam Dewan tadi, yang berhormat amat yakin dan gemar untuk merujuk pada perkeliling aktisas sebagainya. Dan saya juga bersetuju dengan ahli yang berhormat yang bertanya menyoal kenapa tidak dinilai sebenarnya keberkesanan surat aktisas perkelilingan itu. Kementerian Pendidikan Malaysia perlu mengubah protokol rujukan jenayah sekolah supaya setiap kes yang melibatkan keganasan, senjata atau elemen seksual wajib dilapor kepada polis dan JKM dalam masa 24 jam. Kajian tempatan menunjukkan pelajar meniru trend revenge, prank, street fight dari TikTok dan YouTube. Fenomena cyber trigger aggression ini menciptakan pelaku yang impulsif dan sukar dikawal. Tiada integrasi kukuh antara pendidikan dan digital, pendidikan moral dan disiplin sekolah. Dasar intervensi perlu memasukkan modul pendidikan emosi digital, digital empathy, dan pemantauan akaun media sosial pelajar berisiko dengan izin ibu bapa. Tuan-tuan dan puan-puan, setiap kali berlaku kes berat
jawapan rasmi biasa kita dengar, ini kejadian terpencil. Namun realitinya, ya, bukan begitu, ya. Banyak kes kononnya kecil yang dibiarkan. Ada plan pencegahan menyeluruh, mentadbir lebih risau reputasi daripada keselamatan murid. KPM tiada pilihan, tiada plan audit keselamatan psikososial sekolah. Perlu diwujudkan unit audit sekolah yang berhormat, selamat di bawah bahagian psikologi dan kaunseling Kementerian Pendidikan Malaysia untuk menilai risiko sosial setiap sekolah secara terbuka dan berkala. Oleh itu, saya ingin bercadangkan keselamatan dan intervensi perlu dilaksanakan segera. 1. Wujudkan plan sekolah selamat 3 peringkat. Yang pertama, pencegahan awal, preventif. Saringan emosi dan tingkah laku 2 kali setahun. Modul pendidikan emosi dan etika digital. Program mentor-mentee wajib dengan laporan bulanan. Kedua, intervensi fokus, targeted. Sesi intervensi bersama ibu bapa dan komuniti. Pelajar berisiko diselia oleh task force sekolah, guru disiplin, kaunselor, wakil PIBG, pegawai polis dan komuniti termasuk PIBG. Pemantauan harian dan laporan ke PPD. Ketiganya, intervensi krisis, critical. Rujukkan terus ke polis, JKM, hospital dan PPD dalam masa 24 jam. Penilaian psikologi wajib sebelum pelajar dibenarkan kembali ke sekolah. Bantuan trauma untuk mangsa dan komuniti sekolah. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu bapa wajib hadir dalam semua sesi intervensi tahap 2 dan 3. Sekiranya gagal hadir, dianggap pengabaian tanggungjawab di bawah Akta Kanak-kanak 2001 Seksyen 33. Wujudkan kontrak sosial sekolah ibu bapa yang menetapkan tanggungjawab bersama terhadap anak. Setiap sekolah mempunyai liaison officer daripada PDRM untuk lawatan bulanan. Pegawai polis, komuniti memberi taklimat keselamatan, pengesanan dan awal geng pelajar. Gunakan aplikasi Sekolah Selamat e-report bagi laporan segera kalau berlaku ada mana-mana satu insiden. Tuan-tuan dan puan-puan, sekolah mesti bekerjasama dengan Cyber Security Malaysia untuk saringan akan pelajar yang menunjukkan risiko keganasan, depresi, buli cyber. Latihlah para guru, dan ibu bapa membaca isyarat awal red flag digital anak-anak. Tuan-tuan dan puan-puan, laksanakanlah restorative cycle antara pelaku, mangsa dan komuniti sekolah bagi memulihkan hubungan, bukan sekadar menghukum. Galakkan pelajar, menjadi rakan pemulih, peer mentor kepada harakan berisiko. Tuan-tuan dan puan-puan, kes kecil tidak akan kekal kecil jika sistem kita buta terhadap tanda awal. Dasar intervensi sekolah mesti bergerak dari reaktif kepada proaktif dan dari berpusat pada pelajar kepada berasaskan keluarga dan komuniti. Malam ini saya akan go live sekitar jam 9.30. Kita akan berbuat ambil dengan isu-isu ini dalam live saya supaya kita boleh berkongsi. Sila like, share, subscribe dan komen.